Pada mulanya aku sendiri pandang rendah kegunaan payung ketika di gunung. Ya. Assalamualaikum geng. Selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Core Outdoor and Tactical. Hari ni kita nak cerita sikit pasal payung. So pada video ni aku akan review, nak kata review pun taklah, berceritakan konsep pasal payung. Dan ini adalah payung aku dapat untuk review. Harga dia murah, saiz dia kecil, berat dia ringan. Kualiti kenalah dengan harga untuk penggunaan yang tidak berapa lama. Payung dalam pendakian gunung, pada mulanya aku tengok, aku rasakan mengarut, macam buat apa siut nak buat payung. Tetapi daripada aplikasi, contoh first time aku tengok Eddie Jones, dia pakai payung ketika hujan dalam gunung, ketika kami tengah berehat untuk makan lunch. Orang lain duk kena tadah dengan hujan, dia alhamdulillah dia relax, dia bawa payung kan. Siap-siap time tu aku menumpang teduh sikit. Separuh badan aku tak kena air hujan, separuh kena, tak apa, janji kurang. Namun benda paling best sekali adalah penggunaan payung ketika mendaki Gunung Kinabalu. Contoh untuk aku, pendakian Gunung Kinabalu bila turun aku lebih pada pukul 7 pagi. Jadi saya ingat aku akan kena pancaran matahari. Contoh macam video sekarang. Tadi duduk silau, so sekarang aku dah berteduh. Kan dah bagi satu impact yang positif. Kedua, payung ketika hujan. Kalau lah kata hujan tu taklah ribut kan, jadi boleh juga gunakan payung di trek-trek yang besar, contoh macam Gunung Kinabalu, untuk kurangkan terkena air hujan. Air hujan sana sejuk. Siapa yang pernah kena tahulah azab dia macam mana. Dan yang ketiga, benda yang paling jarang orang sebut adalah kelebihan payung ketika kau tengah berehat. Contoh, kat sini aku berada, kita tengah rehat-rehat, angin datang menderu daripada depan. Ketika kau penat dan dicampurkan lagi dengan angin gunung ni, dia punya sejuk, kontra suhu dia tu memang jauh, memang terasa sejuk. Cukup 30 minit kau memang nak menggelupur nak gerak, sebab apa? Tak tahan sejuk. Tetapi dengan ada payung, sekurang-kurangnya boleh dijadikan tempat teduh. Misalan contoh, angin datang daripada sana, aku tutup. Angin datang pada korang, aku tutup. Kuranglah kena angin. Bila kurang kena tempias angin, bolehlah tahan lama sikit kan. Itu antara kebijaksanaan yang ada lah bagi aku. Kenapa sangat logik untuk pendaki gunung ataupun pengembara bawa payung ketika masuk dalam hutan. Ada je aku tahu yang tak setuju dengan aku, tapi ada juga yang setuju. Namun untuk pengetahuan korang, rata-rata malim Gunung Kinabalu memang ada payung, dan ramai malim gunung yang berpengalaman yang aku kenal turut bawa payung untuk pendakian gunung di dalam hutan di Semenanjung Malaysia. So korang ada pengalaman, ada knowledge, ada ilmu, jangan lupa kongsikan dekat ruangan komen. Dan ya, jangan lupa tekanlah button like, support dah sikit video ni. Ciao.